Hey bro. Alam dah tu. Allah. Tak, kau ni asal je? Penat gila Roy ni. Kau buat apa semalam? Tidur. Puasa je pun. Chill lah, chill lah. Okay, akan lagi naik buat ni. Take care. Right, bye. Yeah, esok raya. Yes! Ya, esok raya! Tasbih di hari raya, puji pada Yang Esa. Rasa nikmat bersama ayah bunda, sanak saudara. Bergema Aidilfitri, sedih pilu di hati. Mohon pada Ilahi bahagia kekal abadi. Selamat Hari Raya, bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin kita bersama. Selamat Hari Raya, bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin kita bersama. Selamat Hari Raya, bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin kita bersama. Selamat Hari Raya, bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin kita bersama. Hey, Jai.
Buta pula. Ni pasal raya ni. Raya ni engkau lah. Alah, saya ada hard family sikit tu. Kila tu dia dah lama dah tak cuti raya, bagilah Chan. Dia pun ada bincahan nak kahwin tu. Engkau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagimu ya Allah, pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas semulia-mulia para nabi dan rasul serta penghulu kami, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Assalamualaikum, salam muafakat Johor dan salam KPJ. Cahaya Ramadan berlalu pergi menyambut tibanya Aidilfitri. Ampun maaf segala peri, semoga ikatan kekal diikat di hati. Sempena bulan Ramadan dan Syawal yang bakal menyingsing tiba tidak lama lagi, saya selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan mewakili barisan kepimpinan syarikat dan pengurusan KPJ Pasir Gudang Specialist Hospital mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua pelanggan-pelanggan kami, khususnya kepada semua warga kerja KPJ Pasir Gudang Specialist Hospital yang amat saya hargai, yang menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan bagi yang tidak menyambut, selamat bercuti. Kepada saudara-saudari yang terpaksa bertugas pada Aidilfitri tahun ini, pengorbanan dan saudara-saudari untuk terus ikhlas berkhidmat, penuh integriti, komited ke arah kecemerlangan, memberi perkhidmatan kesihatan dan layanan mesra kepada pesakit sememangnya disanjungi. Bukan mudah untuk menjalankan tanggungjawab terhadap masyarakat dalam masa yang sama, terpaksa membahagikan masa dengan tuntutan tanggungjawab terhadap keluarga masing-masing. Semoga Aidilfitri kali ini memberi lebih makna buat kita semua. Akhir kalam, saya sekali lagi ingin mengingatkan kita bahawa yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal soleh, yang indah itu saling memaafkan. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam JDT. Saya Hafizah Hamidun selaku Ketua Pegawai Jururawat ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua warga kerja KPJ Pasir Gudang, terutamanya staf-staf yang bakal bertugas pada hari raya nanti. Bertabahlah serta semua yang mengenali saya, kosong-kosong bak kata Najwa Latif. Katak kenyang lalu tertidur, gajah hitam lantas terjatuh. Andai tak sempat tangan menghulur, ku pohon keampunan dari jauh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.